Hello semua, berjumpa lagi dengan saya Shine ya nak. Apa khabar semua? Saya harap semua anak murid saya dalam keadaan sihat dan juga sejahtera. Okey, kalau macam sebelum ni kita dah cover banyak chapter, betul tak? Kan? Jadi, kita akan teruskan perjalanan kita. Perjalanan jauh tak ku rasa. Rasa macam sekejap je dah masuk ke bab 9. Bab 9 ini mengenai apa? Dalam bab 9 ini ianya mengenai kimia industri. Dan dalam kimia industri kita akan belajar mengenai alloy, seramik, kaca dan juga getah. Okey, baiklah semua, kita akan go through ke bahagian yang pertama. Okey, iaitu kita akan belajar mengenai alloy. Awak pernah dengar ke alloy itu? Apakah itu alloy? Macam biasa dengar ataupun saya tak pernah dengar lah cikgu. Okey, kalau awak tak pernah dengar, tak apa. Kita belajar sama-sama. Apakah itu alloy? Untuk pengetahuan awak, alloy itu sebenarnya merupakan campuran di antara logam dan juga bukan logam mengikut peratusan tertentu. Itu yang dimaksudkan dengan alloy. Alloy ni sebenarnya banyak, tapi kalau awak boleh lihat di sebelah saya ni, ini adalah contoh-contoh alloy. Kalau awak boleh lihat kat sini ada 5 contoh kan. Tapi saya nak terang dekat awak satu di antara 5 ni, iaitu keluli. Okey, keluli juga merupakan sebahagian daripada alloy. Dia kan ditulis sebagai alloy lah. Kerana apa keluli itu merupakan alloy? Kerana keluli merupakan campuran di antara besi dan juga karbon. Dan berapakah peratusan untuk besi dan juga karbon ini? Bagi keluli, peratusannya adalah di mana 99%, 99% iaitu adalah milik daripada besi dan juga 1% itu merupakan milik daripada karbon. Maka terhasillah keluli. Sifat-sifat keluli ini diantaranya merupakan di mana dia sangat keras dan juga sangat kuat. Maksudnya apa? Kalau ada hentakan ke apa ke, dia tahan lah. Okey, di mana awak boleh lihat keluli? Okey, di antaranya adalah badan kereta. Macam itulah. Itu baru satu contoh yang saya bagi kat awak. Untuk contoh-contoh yang lain, awak boleh baca sendiri. Okey? Untuk pengetahuan awak, sebenarnya logam tuli ni sifat dia sangat lembut dan juga sangat mudah terakis. Okey, maksud sangat lembut tu macam ni. Contohnya seperti tanda liat, awak picit dia dah ada bentuk kan. Itu yang dia kata sangat lembut dan juga sangat mudah terakis. Okey, kalau awak boleh lihat di sebelah saya ini adalah susunan bagi susunan atom bagi unsur logam tuli ni. Kalau awak boleh lihat dia punya susunan tu, ianya disusun secara rapat dan juga teratur. Okey, sekarang ni bila saya kenakan sedikit daya kepada susunan atom ini, dia akan mudah bergerak. Kata mudah dia akan mudah menggelongsor daripada kedudukan asal dia. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan alloy? Dengan alloy itu adalah kita di mana akan memasukkan unsur yang bukan logam ke dalam unsur logam. Jadi bila kita masukkan unsur yang bukan logam ke dalam unsur logam, okey, atoms yang bukan logam ni akan menyelit lah. Macam seperti awak boleh lihat ni, dia akan menyelit di dalam susunan logam. Okey, bila awak kenakan daya ke atas alloy ini, dia tidak bergerak. Maksudnya dia tak menggelongsor daripada kedudukan asal dia. Macam itulah dia punya maksud. Okey, selain daripada alloy, kita juga ada alloy superkonduktor. Sebelum kita fahami, kita kena tahu dulu mengenai superkonduktor. Apakah itu superkonduktor? Adakah anda tahu ataupun tidak? Macam ni, sebenarnya superkonduktor itu merupakan bahan yang mengalirkan arus elektrik yang sangat kuat pada kecekapan yang tinggi. Selain daripada itu, superkonduktor juga mampu untuk menolak medan magnet. Okey, maksudnya apa? Contoh kalau ada magnet, kalau besi kan, kalau ada magnet dia melekat.
melekat dengan serapat-rapatnya. Itu yang kita faham dengan magnet, kita menarikkan elemen tu kan. Tapi dengan superkonduktor, dia mampu menolak, maksudnya dia takkan melekat dekat magnet. Dia mampu menolak medan magnet, dan bila dia menolak medan magnet itu, itulah yang menyebabkan bahan superkonduktor itu terapung di atas magnet. Okey, kebiasaannya kat mana awak boleh lihat alloy superkonduktor ini? Antara contoh-contoh alloy superkonduktor adalah pembuatan landasan kereta api berkuasa tinggi. Kat mana awak boleh lihat ni kereta api berkuasa tinggi ni? Antaranya adalah di Jepun. Kan, macam tu. Okey, landasan kereta api yang diperbuat daripada alloy superkonduktor mampu menggerakkan kereta api secara terapung dan mengelakkan geseran di antara landasan kereta api tersebut dengan badan kereta api. Itulah yang dimaksudkan dengan alloy superkonduktor. Okey semua, sekarang ni awak dah faham kan mengenai alloy. Jadi kita akan ke bahagian yang seterusnya pula. Apakah bahagian tu? Bahagian kaca dan juga seramik. Awak semua tahu tak kaca tu diperbuat daripada apa? Sebenarnya kaca itu diperbuat daripada bahan yang kita kenali sebagai silika. Silika tu pula apa? Kan, tak tahulah cikgu. Okey, tak apa. Sebenarnya silika itu merupakan sebatian yang mengandungi unsur silikon dioksida. Silikon dioksida itulah kita nak kenali sebagai silika. Dan silikon dioksida ini dia wujud secara semula jadi pada pasir. Kalau awak tengok pasir tu sebenarnya silika ataupun kita kenali sebagai silikon dioksida. Okey, untuk pengetahuan awak, takat lebur untuk silika adalah adalah 1500 darjah Celsius. Panas tu, menggelegak-gelegak macam lava dalam gunung Merapi tu kan. Jadi bila kita ambil silika ataupun kita ambil pasir kan, pasir tu kan silika. Bila kita ambil pasir, kita akan panaskan dia. Ini adalah proses macam mana kita nak buat kaca. Kita akan ambil pasir, kita panaskan dia sehingga suhu 1500 darjah Celsius. 1500 darjah Celsius. Nanti dia akan cair. Sudah cair, kita akan pergi ke proses yang seterusnya, iaitu kita akan buatkan ia menjadi kaca. Jadi itulah caranya macam mana kaca itu boleh terhasil. Interesting kan? Okey, untuk pengetahuan awak, kaca ni juga ada pelbagai jenis. Antaranya adalah kaca silika tertakut, lepas tu kaca soda kapur, lepas tu kaca borosilikat dan juga plumbum. Saya sebut-sebut ada je kat sebelah ni. Awak boleh baca dalam buku teks awak, muka surat 189. Itulah yang dimaksudkan dengan kaca. Bagaimana pula dengan seramik ya? Dalam seramik, sebenarnya seramik ini terdiri daripada bahan yang bukan logam yang terbentuk hasil daripada tindakan haba yang sangat tinggi. Untuk pengetahuan awak, seramik itu diperbuat daripada tanah liat ataupun kita kenali sebagai aluminium silikate. Jadi bila awak ambil aluminium silikate ataupun tanah liat, awak bakarkan dia dengan haba yang sangat tinggi, maka terhasillah seramik. Okey, seramik ni antaranya apa yang awak boleh lihat? Antaranya adalah seperti pinggan mangkuk. Kerana apa pinggan mangkuk diperbuat daripada seramik? Kerana ciri-ciri seramik yang tahan panas dan juga tahan lasak. Selain pada itu ya semua, gigi palsu juga diperbuat daripada seramik. Interesting kan? Baru tahu kan? Seramik yang digunakan dalam gigi palsu itu bersifat tahan lasak dan juga lengai terhadap bahan kimia. Itulah di antara kegunaan seramik. Semua kita dah pun selesai mengenai kaca dan juga seramik. Bahagian seterusnya mengenai
polimer. Kita akan belajar mengenai polimer. Tapi apakah yang awak faham mengenai polimer? Polimer itu merupakan molekul besar yang berbentuk rantai, hasil daripada gabungan molekul-molekul kecil. Maksud macam mana? Kita ada molekul-molekul kecil seperti sebelah ni. Jadi kita gabungkan dia berbentuk rantai. Jadi rantaian itu kita kenali sebagai polimer. Dalam polimer kita ada dua jenis, iaitu sama ada dalam keadaan polimer natural, polimer semula jadi, ataupun polimer sintetik. Kita akan go through satu persatu. Kita masuk dulu mengenai polimer semula jadi. Kalau polimer semula jadi, wujud secara semula jadilah, memang dah wujud macam tu. Jadi antara polimer semula jadi adalah seperti yang sebelah ni awak boleh lihat, adalah kanji, protein dan juga getah asli. Jadi untuk kefahaman awak dalam kanji, macam mana kanji ni terbentuk? Sebenarnya kanji ini terbentuk hasil daripada gabungan glukosa. Molekul-molekul kecil kita adalah sebenarnya glukosa. Jadi bila kita gabungkan glukosa ni, maksudnya gabungan glukosa ni, maka terhasillah polimer yang kita kenali sebagai kanji. Jadi apakah kegunaan kanji? Di mana untuk pengetahuan awak, kanji ini digunakan untuk memberikan tenaga. Contohnya kat mana awak boleh nampak kanji ni? Dalam nasi. Macam tu, kanji yang berkanji itu untuk polimer semula jadi. Bagaimana pula dengan polimer yang kedua, iaitu polimer sintetik? Dalam polimer sintetik, ia merupakan hasil buatan manusia dengan menggunakan bahan kimia. Seperti yang awak boleh lihat, ini adalah contoh-contoh untuk asid sintetik, antaranya seperti polietina, polistirina, perspek dan juga getah sintetik. Okey, kita ambil satu contoh di antara banyak-banyak tu. Okey, polietina. Okey, sebenarnya polietina ini adalah merupakan gabungan di antara molekul-molekul kecil. Apakah molekul kecil itu? Merupakan etina. So kiranya kalau etina tu kita gabungkan, dia akan membentuk rantaian yang kita kenali sebagai polietina. Kebiasaannya polietina ni dijumpai di mana? Kebiasaannya polietina ini digunakan dalam penghasilan botol plastik ataupun beg plastik yang keras tu, ataupun baldi plastik. Itulah antaranya kegunaan polietina. Okey, seperti yang kita tahu tadi, polimer tu merupakan gabungan daripada molekul-molekul kecil yang kita kenali sebagai monomer kan. Jadi, proses kita nak tukarkan monomer daripada sub-sub yang kecil ni kepada satu rantaian besar adalah kita kenali sebagai pempolimeran. Proses pempolimeran ni merupakan proses di mana kita menggabungkan monomer ini sehingga membentuk rantaian yang kita kenali sebagai polimer. Itulah prosesnya. Tapi kalau kita nak pecahkan daripada polimer kepada monomer, apakah nama proses itu? Proses penyahpolimeran. Maksudnya kita nak pecahkan rantaian polimer dan kita ingin tukarkan ia menjadi molekul-molekul kecil yang bergerak bebas. Okey semua, itu sahajalah pembelajaran kita pada hari ini mengenai bab 9. Saya harap awak semua fahamlah kan, sebab pelajaran kita hari ini serba ringkas dan serba mudah. Begitu. Okey, terima kasih kerana meluangkan masa anda dalam mempelajari bab 9 ini. Saya harap awak faham. And that's all from me. Don't forget to subscribe to my channel. That's all for me. Thank you. Bye. And also arigato.